Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz boleh pergi musyawarah tak apa? No problem. Yeah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi semua audiens yang ada dalam dewan ini dan juga terutama Dr. Syafiee, Dekan, Ustaz Anif yang menguruskan program dan juga anak-anak yang lain. Baiklah, saya meneruskan saja. Lambat sikit lah, dia baru nak panaskan badannya. Jadi pada kali ini bengkel kita melebihkan atau memberi fokus kepada fasa 2 dalam DDR. Fasa 2 dalam DDR itu ialah membangunkan produk kita untuk akhir. Jadi sebelum saya memulakan apa yang perlu diisi, perlulah anda semula melihat semula apakah tajuk dan apakah fasa 2, apakah produk akhir. Yang pertama tajuk dan yang kedua ialah produk akhir. Jadi apabila sudah tahu produk akhir, maka kita akan mencari bagaimana kita nak membuat produk itu dalam fasa 2. Fasa 1 tu ialah analisis saja. Analisis mengenai perlunya ke tidak apa yang kita nak buat. Produk kita yang akhir itu. Jadi kalau dalam fasa 2 ini jadi dalam fasa 2 ini kita mementingkan bagaimana kita membuat produk tersebut. Ya, jadi ia amat penting di seluruh DDR di mana kita membangunkan yang dipanggil reka bentuk, ya, pembangunan reka bentuk apa yang kita nak buat, sama ada kita nak buat model, sama ada kita nak buat modul, sama ada kita nak buat taksonomi atau indeks ataupun apa saja instrumen yang kita nak bangunkan. Jadi di sini apa yang perlu ada dalam fasa 2 ini kerangka yang akan saya bentangkan. Oleh kerana masa sampai jam 12 mungkin tidak dapat kita membuat latihan fuzzy data method. Jadi latihan fuzzy data method ini memerlukan latihan yang sangat terperinci. Saya kira anda anak-anak yang ada dalam dewan ini telah pun pergi kursus misalnya dengan Dr. Nizam, dengan Dr. Ridwan Jamil, ada 2 Ridwan, bukan Tony. Tony nanti kita minta dia ajar SM. Ya, dan juga beberapa orang yang lain, semuanya adalah pelajar saya yang telah pun melaksanakan dan membuat bengkel-bengkel yang lebih khusus untuk menambah pengetahuan anda. Ya, cuma jangan tersilaplah, takut ajaran sesat pula kan. Baiklah, itu 3 perkara yang akan saya bentang pada hari ini dalam tempoh 1 jam setengah sampai jam 12. Dan yang penting, mengapa saya menulis nombor 4? Kerana PhD atau apa juga research yang kita nak buat, maka kita perlu membuat rasional. Rasional ini ialah justifikasi. Justifikasi ini adalah mengapa. Mengapa kita memilih DDR? Mengapa kita pilih model 1, model 2 dan model 3? Dia mesti ada sebabnya. Maknanya justifikasi kepada pemilihan kita atau dipanggil rational of the selection method atau apa juga yang kita pilih. So memang itulah latihan yang bagus untuk seorang pelajar PhD. Kerana apabila masa viva nanti ditanya, kenapa anda pilih method ini? Apa sebabnya? Apakah rational? Semalam baru je viva student saya from China dan membuat DDR dan alhamdulillah profesor from Hong Kong bertanya, dia boleh menjawab rasional mengapa. Telah saya beritahu soalan-soalan cepu emas yang akan ditanya masa viva.
Mengapa kamu buat ini? Mengapa? Why? What is your justification untuk sampling ni? Mengapa pilih hanya sikit saja? Mengapa pilih one university? Jadi bagi profesor yang tidak begitu memahami DDR, mereka akan tanya seolah-olah itu survey, seolah-olah itu kualitatif, macam tu lah. Jadi kita sebagai pelajar kena bersedia baik. Sebelum itu, sebelum meneruskan fasa 2 ini, maka saya fasa 2 ini memberikan, kejap ya, silap tekan. Baik, fasa 2, apakah tujuan fasa 2? Fasa 2 ini tadi ialah pelaksanaan kan. Jadi bagaimana kita nak membina reka bentuk model itu. So dalam fasa 2 ini akan memberi tumpuan kepada reka bentuk dan pembangunan kandungan. Is the content of the end product. Jadi kita mesti ingat end product kita. End product kita apa kita nak isi dalam end product. So ia adalah kandungan bersama prototype, sebab dalam fasa 2 akhir itu yang hasilnya ialah prototype. Prototype itu belum diuji kaji, maka ia dipanggil prototype, ciptaan sebagai komponen teras dalam proses penyidikan anda. Maknanya fasa 2 ini penting. Fasa 1 jangan buat lama-lama. Fasa 1 dalam 2 bulan dah tinggalkan. Ya, tulis, write up, kemudian masuk ke fasa 2. Kerana fasa 2 ini agak sukar, ya, ada beberapa perkara yang harus kita lalui dengan terperinci. Baiklah, yang kedua, fasa 2 ini merangkumi kerja terperinci untuk menghasilkan prototype yang berfungsi dan juga end product kita, yang kemudiannya akan diuji kerana prototype yang kita hasilkan dalam fasa 2 ini akan diuji dan diperkemas berdasarkan maklum balas serta penilaian yang dilaksanakan dalam fasa 3 nanti. Jadi kita baru fasa 2. Okey. Saya senyumlah sikit ya. Baik. Apa yang akan saya fokus pada hari ini ialah tentang kerangka teori kajian, kerangka model kajian, model sandaran dan seterusnya. Tetapi ingat, saya letak di situ reka bentuk kandungan. It is very important, di mana konten bagi hasilan akhir kita itu di sini yang kita bina, di sini yang kita buat, di sini yang kita laksanakan, di sini yang kita collect data sehingga kita dapat satu hasilan prototype yang belum diuji. Baik. Kemudian saya suka yang menunjukkan satu contoh di mana dalam membuat kajian keseluruhan, ya, bukan fasa 2 saja, tapi dalam membuat kajian keseluruhan kita perlu tahu apakah teori framework, theoretical framework. Framework teori ini adalah teori kerangka untuk yang menjadi payung kepada seluruh kajian kita. Itu saya beri contoh di mana dalam setiap kajian banyak teori-teori. Kita pun bingung mana satu teori nak pilih kan. Jadi teori itu terlalu banyak, terpulang dekat kita, terpulang kepada rasional kita, terpulang kepada why kita pilih, terpulang kepada justification atau mengapa kita memilih teori-teori tersebut. Ini teori payung ya, yang dipanggil teori payung. Saya beri contoh untuk curriculum inklusif. Curriculum inklusif untuk kanak-kanak cacat ya, untuk kanak-kanak istimewa. Maka saya mengeluarkan banyak teori. Kita baca banyaklah kononnya kan, sampai berapa teori, mana satu teori tak tahu. Tapi di sini ada lebih kurang 8 ke 9 teori ni, tapi saya pilih 2 atau 3 teori. Kalau boleh 3 teori yang ada di dalam kita punya tajuk yang berkaitan rapat dengan tajuk kita. Itu teori payung. Teori yang memayungi kajian kita pada keseluruhannya. Pilih 3 je yang dekat lah. Ini banyak, kita pun dapat banyak. Kadang-kadang semput mana satu nak pilih. Tapi pilih yang paling dekat, yang menjadi support, yang menyokong apa ada dalam otak kita. End product kita ialah, katakan kita nak ambil UDL, iaitu kita nak buat satu reka bentuk kurikulum untuk kanak-kanak istimewa inilah. So mungkin universal design for learning adalah satu teori yang bagus. Mungkin juga
Vygotsky, banyak orang pilih Vygotsky. Mungkin juga social model of disability. Mungkin tu, so satu lagi yang berkaitan dengan tajuk, kita ingat ya, yang berkaitan dengan tajuk. Jadi teori yang payung kepada kajian kita itu jangan silap pilih 3 sudah cukup. Pilih 2 tu macam kita nak test hanya teori tu. Pilih 1 tu macam case study atau mungkin grounded theory. Ya, tapi yang ini kalau boleh 2 atau 3 teori berasaskan kepada tajuk. Itu sama ada PhD atau kajian yang kita nak buat. Orang nak tengok itu. Dia pengen turun ke teori. Ya. Boleh. Tapi lebih baik teori. Kerana teori itu lebih luas dan lebih mengeluarkan support. Kita ada kepercayaan kita kan. Kepercayaan kita, pelajar-pelajar istimewa ni perlukan AI yang membantu, ya alat-alat yang membantu mereka. So kita cari teori multimedia yang berkaitan gitu. Ya, jadi kita jangan silap ya. Baik, ini teori. Model pun boleh. Kalau kita dah tak ada, kita ada 2 teori dan 1 model is okay. Jangan 3 kita pilih semua model, tak berapa mantap lah. Ya, okay. Next. Jadi tadi theoretical framework. Sekarang saya menyentuh fasa 2 ialah model kerangka. Model kerangka itu adalah model yang kita gunakan bagi setiap fasa. Setiap fasa kita ada model. Itu model atau teori plus model. So biasanya ada 2. Kalau kita fasa 1, kita need analysis, kita pakai macam you tahu apa model yang mengarahkan kita kepada soal selidik untuk dibuat masa fasa 1. Itu dipanggil kerangka sandaran. Model sandaran atau model kerangka. Itu berbeza dengan payung. Ini anak payung. Okay, jadi payung kita ada 3 teori besar, teori yang menyokong belief kita, tetapi yang kedua fasa dan model ini ialah untuk model kerangka. Model kerangka ini ialah model sandaran yang membantu kita untuk membina kandungan dan juga membina evaluation. So sekarang kita model fasa 2 ialah membantu kandungan kita. Banyak pelajar-pelajar yang tersilap. Dia kata tak boleh ke kami guna AD, tak boleh ke kami guna Assure. Okey, tapi itu adalah kerangka. Itu macam Assure tu model you have to do this 1, ni ada si 2, 3. Bukan kandungan. Kita nak kandungan tahfiz Al-Quran misalnya. So kita kena carilah beberapa teori-teori tahfiz yang telah dikeluarkan. Katakan kita ada teori dan model lah, model kerangka untuk pengajaran tahfiz berkesan. Integrasi antara apa. Katakan kita nak keluarkan counselling, katakan kita nak keluar psikoterapi misalnya. Psikoterapi plus AI. Mana kita nak menggunakan artificial intelligence, which part of artificial intelligence? Yang mana kita nak guna? You nak guna metaverse dan plus terapi ahlak. So you ada 2 teori sekurang-kurangnya, teori ahlak dan teori multimedia atau teori metaverse atau teori artificial intelligence. So kerangka, model itu dalam saya sebutkan kerana teori, model sama saja. Maksudnya kalau kita menggunakan model kerangka untuk fasa 2 tu lebih baik model. Tapi kalau tak ada, kita boleh guna teori. Kerana model ini very specific. You kena buat 1, 2, 3, 4, 5. Katakan model pengajaran berkesan, model pengajaran hadis berkesan. So you nak buat model barulah. Model berkesan tu katakan sekarang ni kan banyak campur ChatGPT for example. So you kena cari satu model di mana sekarang ni model 23, 24, 25 tu memang banyak ChatGPT model. Ambil ChatGPT model dan plus teori. So you combine, you akan cari apa untuk kerangka ini. Apa tujuan kerangka, model kerangka fasa 2 ini? Ialah untuk mendapatkan isi kandungan kepada
end product kita atau prototype kita. Itu penting. Bukan assure is a whole model. Abby is a whole kerangka. Katakan kita nak guna apa teori pun. Okay. Kalau kita gunakan teori payung tadi tu, dan kita guna teori dalam pasal ini boleh ulangkan, but not all lah. Sebab itu adalah teori yang mendasari. Ya. Tapi kalau boleh kita ambil teori plus, katakan teori Saidah, katakanlah you punya payung campur model Hanif misalnya. Jadi combine those two tentang apa yang you nak kaji tu ada dalam teori itu dan ada dalam model. So very important, yang ini sangat penting. Sebab tu saya nak ajar juga supaya pelajar lulus dalam PhD anda dengan masa yang singkat. Okey, jelas sekarang kita pergi pula pada contoh. Okey, saya beri contoh yang dibuat adalah kurikulum untuk pendidikan inklusif. Biasanya saya menekankan inklusif ini adalah untuk pelajar pelajar istimewa, ya, pelajar mungkin pelajar autism, maka kita dipanggil kurikulum yang dibina itu khas untuk mereka, dipanggil inklusif kurikulum. Ya. Bagaimana saya memilih teori payung? Okey, yang tadi teori payung yang mula-mula tadi saya pilih 3 teori payung. Sekarang ini untuk kita saja, untuk kita mengkaji semasa kita nak cari kandungan itu, kita lihat dulu apakah kerangka konseptual pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif ini ada beberapa elemen-elemen. Itu hanya untuk pemikiran kita. Kita belum tentu lagi nak pilih yang mana. Mungkin kita pilih 2. Kita pilih kurikulum fleksibel dan pedagogi inklusif. Mungkin kita pilih 2 dan tulis dalam tajuk kita yang 2 ini supaya ianya berfokus. Jangan yang terlalu luas untuk pelajar istimewa. Begitu saja tak boleh inklusif untuk pelajar istimewa. Tapi mungkin kita boleh tajuk kita hanya sokongan intervensi saja. Itu saja, sokongan kurikulum, sokongan intervensi untuk pelajar pelajar istimewa. Baik, ini satu contoh ya. Baiklah, boleh juga dalam itu setelah saya memilih mungkin saya memilih semualah sebab itu untuk negara punya ya, kurikulum inklusif untuk negara, bukan PhD. Jadi kalau PhD juga kita kena pilih yang saya panggil tadi apa dia, model sandaran. Okay, model sandaran. Ini saya untuk memendekkan masa, saya pilih 2 saja model sandaran untuk membina kurikulum tersebut. Jadi ada 2 model sandaran yang saya pilih yang dipanggil Universal Design for Learning atau UDL model. Why saya pilih, nanti saya berikan rasional dia. Kemudian yang kedua saya pilih Model of Differentiated Instruction Tomlinson. Jadi 2 model ini yang saya pilih untuk bina kandungan saya. Very simple. Mungkin saya boleh pilih lagi 3 mungkin plus the theory yang payung tadi. 1, 2 model dan plus teori payung. Boleh. Jadi kita ada justification. Why you choose the theory? Why you choose these 2 model? Mengapa saya pilih model ini? Kerana ia terperinci. Dalam reka bentuk UDL ini dia ada reka bentuk yang pembelajaran secara meluas. Ya, mana konsep utama pelbagai cara pembelajaran yang boleh digunakan untuk pelajar istimewa tadi. So teori ini atau model ini memastikan kurikulum direka bentuk agar dapat diakses oleh semua pelajar dengan menyediakan pelbagai kaedah. So disesuailah kesesuaian dia. So those application. Dan kenapa saya memilih teori UDL juga, kerana ada differentiated instruction. Yang ini saya memilih pengajaran Tomlinson tadi, bukan yang di UDL. Kerana pendekatan ini membolehkan guru mengubah sesuai pelajaran. Ada alasan kita. Tak semestinya ikut yang ini. You have your own. Kalau counselling, you have your own. Kan? Ida. Jadi you kena pilih, you kena ada pemeriksa tu dia cari. Dia salah. Macam nak cari beras kan, inti beras tu, beras padi.
Ya, ya. Nak ceritakan model teori itu bukan yang payung dan teori sadaran. Model kerangka? Daripada kerangka tak melibat apa? Kita bikin berdasarkan tahun dibuat ataupun macam di awal kajian. Okey. Ya. Takut nanti ada yang sadaran kita bawa ke payung nanti. Jadi macam anak payung lah. Tak maksudnya macam mana nak tahu dia tu ialah asas dan mana sadaran. Okey, model payung, teori atau model payung itu luas. Sebab tu saya kata teori. Sebab teori, model pun boleh juga kalau dah tak ada. Jadi teori itu adalah menyokong pandangan kita, menyokong. Bukan kita nak cari kandungan. Tapi boleh juga. Maknanya biasanya teori payung itu adalah mendasari, underpinning dipanggil, mendasari kajian kita. Ia menjadi tapak untuk kajian kita. So teori apa yang you pakai? You kaji apa tu kanak-kanak autistik, tapi you tak ada teori tentang kanak-kanak istimewa. Macam mana? You nak mengkaji aplikasi kaedah pengajaran kepada IT, tapi you tak ada teori multimedia. Macam tu. Jadi teori itu tidak semestinya teori yang baru, tetapi teori yang mungkin teori lama, but you have the alasan mengapa you mengambil teori tersebut. Kalau pemeriksa kata, mengapa ni lama sangat tahun 80-an? Kita ada alasan. Justifikasi saya ialah teori ini menyokong kepercayaan saya untuk end product atau membantu saya memahami seluruh kajian. So you have your own justification, not follow me but follow your own justification lah. Maknanya rasionalisasi you itu jelas menunjukkan bahawa you believe bahawa teori itu menyokong. Macamlah kat Al-Quran tu kan ayat-ayat dan juga hadis yang menyokong you punya statement kan, atau apa yang you nak cari. Tapi kalau kita kan apa tu yang banyak yang menggunakan barat, tapi sebenarnya boleh aja. Kalau baru ni ada seorang apa tu dalam bengkel saya tu, dia nak buat nak buat pengajaran integrasi, iaitu traditional plus IT dalam tahfiz, pengajaran tahfiz. So dia kata dia guna apa kak? Siapa nama? Saya lupa lah, tapi dah lama kan. Saya kata tak apa, kalau you bagi rational, maka yang teori Arab ini, teori Arab yang lama tu sangat berkesan untuk you punya kajian. Dan nak tengok elemen-elemen yang baru dalam teori-teori itu. That's okay. As long as you have justification. Tapi examiner tu mesti kata, nanti you cari ya teori baru. Lah. Tapi kita ada alasan kalau dalam matrix kan, dia ada matrix untuk menjawab apa tu examiner punya. Examiner suruh ni, tapi kata setelah pun ada di dalam kajian, ada alasan lah. Sebab tu saya mementingkan the rational of the study dalam penulisan PhD. Faham mengapa. Okay, next integrasi ada apa, kedua-dua tadi menyokong integrasi assistive teknologi, maknanya bantuan integrasi teknologi sokongan. Dan kemudian selepas kita mendapat model kerangka tadi, katakan 2 ke 3 ke, mana kita dah ada model kerangka kita pilih, kita akan cari elemen. Ini dalam kandungan, pelaksanaan kandungan, membina kandungan itu. Jadi elemen atau indikator, kita nak pakai perkataan elemen, indikator atau apa sahajalah, atau item utama prototype curriculum yang tadi saya beri contoh. So saya ada 4-5 elemen yang saya dapat daripada teori kerangka tadi, daripada model kerangka. Kan? Dia ada UDL, ada elemen-elemen. Kemudian apa tadi, Tomlinson dia ada elemen-elemen. Saya gabungkan semua ini maka menjadi 5 elemen. Faham tak elemen itu apa? Elemen ini adalah saya punya end of curriculum pendidikan inklusif
Ini bukan kajian saya, sebagai contoh je. Katakan kurikulum pendidikan inklusi saya itu adalah mempunyai 5 elemen yang akan saya yang hasilan gabungan daripada UDL dan juga I think Tomlinson juga. Ya, mulakan dengan membangunkan bahan pembelajaran. Itu later lah. Okey, ini 3 dalam inclusive education dan prinsip mengapa saya membuat tu boleh buat dalam bentuk. Sekarang ni orang malas bukan berat sikit mata dah baca, buat dalam bentuk diagram. Ya, lebih baik tunjukkan itu apa boleh bantu. ChatGPT boleh bantu. Kalau ChatGPT 4.0 bayar RM90 satu bulan, akan dapat 5.0 itu dia akan ajar buatkan diagram. Dia buatkan diagram. Boleh ambil dan kita ubahlah. Bukanlah kita ikut 100%. Tapi kalau nak cepat, maknanya dia boleh membantu kita sebagai sahabat, sebagai kawan macam tu je lah. Tapi tidaklah ikut 100%. Ya. Okey, baik. Saya mengambil aplikasi ini, saya buat summarization of the apa yang saya punya kerangka tadilah. Ni dia juga kalau boleh dibuat dalam bentuk kotak supaya kita faham, atau pemeriksa itu yang faham. Dan model yang satu lagi yang saya ambil juga ada di sini, beri fokus kepada ini sorry saya pakai tangan aja. Okey, tu dia contoh ya. Dan ini contoh juga yang lain. Kalau tak nak buat diagram, buat dalam bentuk begini, it's up to you. Saya ingat dulu saya memeriksa UKM punya dan dia mendapat cemerlang, maka dia banyak terang-terangkan, at the end dia buat diagram, terang-terangan. Jadi saya akan refer diagram dulu, baru saya refer kepada penulisannya. Begitu juga kualitatif boleh buat diagram pada at the end. Jadi lebih memberi kefahaman. Jangan tulis banyak sangat. Dia tulis sweet, singkat dan sweet. Kemudian kita tunjukkan diagram. Jadi suka. Sekarang ni kan tak susah. Kita suruh je ChatGPT tolong buat diagram dan kita ubah sikitlah supaya diagram itu lebih menarik. Itulah asyik cakap ChatGPT aja. Baik. Ini juga contoh yang lain yang saya gabungkan antara dua kerangka model untuk pembinaan kandungan ini tadi. Saya kata ini orang suka tengok ya, mana orang tua dia kan profesor yang menanda tu, yang menanda you all punya tesis. Ada juga orang muda umur 40 ke atas, profesor Madya kan. Jadi you tunjukkan perbezaan with colour but not many lah, dengan colour-colour tertentu supaya membezakan antara satu elemen. So sekarang saya dah dapat elemen atau indikator kan untuk konten saya. Jadi mana kalau kita nak masukkan teori Ashore atau teori Eddy itu pada keseluruhan, dia tak ada konten. Yang ini konten daripada bidang kita sendiri. Kalau you Ida teori you counselling, you pakai teori counselling atau model counselling apa yang you nak buat. Apa macam siapa lagi yang Ustaz buat model apa? Model apa ini? Kemahiran kebat untuk kebat dalam untuk belajar Quran. So maknanya you guna plus teknologi? Tak, you guna teori apa? No, sorry, kerangka. Bukan teori tu payung. Sekarang anak payung. Fasa 2 you guna apa? You tengok taxonomy belum kan? But taxonomy belum memberi kerangka saja, but not content. Your content is teaching Al-Quran with kebat. Maybe taxonomy is KBAT lah. Mungkin you guna, ada student saya buat taxonomy Islam. Boleh diambil untuk menjadi kerangka. Nama dia lupa nama dia. UITM Doktor, nanti bila saya ingat kena saya ingatkan dia, Dr. Rita, Dr. Kusnul Rita.
Dia buat taksonomi tapi dia kata sampai biji mata dia merah keluar nak memahamkan taksonomi pembelajaran Islam. Itu boleh dijadikan kerangka kedua. Kerangka kedua dia dah siap dah put di elemen-elemen plus taksonomi, then you combine, then you follow the taxonomy Rita dan taxonomy Bloom as your cantik. Nanti orang tak bersoalkan why you ambil Dr. Rita dengan taxonomy Bloom. Okey, kerana taxonomy Bloom memberikan kerangka kebat kan, 1, 2 apa dia, dan kemudian Rita punya adalah lebih kepada pembelajaran Islam. Jadi dah jelas, that's your justification within 1 or 2 sentences, 3 sentences menjelaskan bahawa you faham apa yang you pilih, you tahu apa yang you pilih. Okay, so you laksanakanlah berdasarkan macam ni. Mungkin yang pertama tadi taxonomy Bloom, what is the element indicator atau item-item dalam taxonomy Bloom, you turunkan, dan taxonomy Rita you turunkan sampai nanti you cari dalam saya dekat mana, nantilah saya punya, saya nanti saya hantar dekat you dia punya thesis. Okay kan, faham ya? Ada soalan? Ada soalan Ustaz? Soalan tak? Faham ya? Okay. Baik. Sekarang rasional kesesuaian. Contoh rasional kesesuaian yang saya buat tadi untuk UDL. Mengapa UDL itu sesuai, dan kemudian untuk differentiated instruction, mengapa saya gunakan dua kerangka model ini untuk kandungan saya. Untuk kandungan Ustaz tadi, satu Bloom dan satu lagi Dr. Rita. Itu berikan sebab dan alasan ataupun mengapa. Jelas. Maknanya kita boleh habis dalam tempoh sebelum 3 tahun. InsyaAllah. Okay, faham Saya nak percepatkan. Baik, langkah-langkah. Maknanya kita dah jelas atas tadi, kita dah jelas. Saya balik semula ya, tengok tadi. Mana dia? Kita dah jelas tentang yang ini. Kita dah jelasnya. Pasal 2 saja. Metod yang kita pilih nanti sekejap lagi, dan kemudian model kerangka kita dah ada. Kita ada 2 atau 3 model kerangka yang menentukan apakah elemen, apakah item-item yang terdapat dalam kajian kita. Jelas. Senang kepala. Tak payah nak sibuk-sibuk tanya orang lain. Kita tahu sendiri. Kan? Kalau tak, tanyalah ChatGPT. Okay, next. Baik, kita pergi ke langkah-langkah. Macam mana kita nak melaksanakan, katakan program hari ini kan lebih kepada langkah. Macam mana kita nak membina kandungan, membangunkan kandungan kita. So langkahnya, ingat ya, ni very important. Langkah yang kita harus buat ada 4 langkah. Ini tak ada dalam buku saya. This is very new. Kadang-kadang pengalaman saya buat Viva kan, pelajar PhD saya banyak dah, hampir 70. Jadi saya juga menimba ilmu dan pengalaman saya daripada mensupervise dan juga menilai tesis-tesis. Baik, kita ada 4 langkah. Okay, very important. Apakah langkah ini yang kita masukkan dalam chapter 3? Apakah langkah fasa 2? Langkah fasa 2 ni bukan langkah fasa 1, langkah fasa 2. Apakah langkahnya? Iaitu mengenal pasti kandungan. Apa kandungan yang kita nak buat? Siapa boleh beritahu saya? Ain nak buat untuk kandungan fasa 2? Kandungan your prototype. You come out with a model? Model apa? Modul ke apa? At the end. Bukan, modul at the end. Produk akhir you. Guideline, bukan model, bukan modul. Guideline is master tahu, you better careful. Tapi jangan jadi tajuk lah. Sebab saya pernah dulu di UC, satu dari fakulti lain dia pakai framework, kita tak terima sebab itu master. Tapi you come out with the guideline, maybe model before guideline is a model.
must be model. Model, maknanya you punya tajuk is model lah. Should be end product, maksudnya model. Model apa you punya? Actually, I want to produce a model of entrepreneurial leadership. Education Entrepreneurship. Yeah, entrepreneurial leadership for Entrepreneurship. Good. private school. For private school, okay. Leadership, entrepreneurship. Maknanya you ada tiga teori tu. Satu entrepreneurship, satu lagi apa dia? Kepimpinan. Yang tu saya tak tahu. Yang kedua, you punya apa dalam entrepreneurship? You nak IT, you nak buat apa? Jadi dia isi kandungan entrepreneurship tu apa? Elemen-elemen untuk menjadi entrepreneurship, pemimpin entrepreneurship. So you kena ada model kepimpinan for entrepreneurship especially, bukan yang lain. And in education center. Yes, the tiga. At least tiga teori payung dan beberapa teori kerangka for pasal 2. Kalau you ada kerangka elemen itu, you dah faham kandungan apa yang nak buat, maka you akan pergi mendapatkan elemen. So jelas, senang hati, betul Ustaz? Kalau you dah dapat tu, senang, leganya, tak adalah fikir-fikir apa lagi, boleh bercuti sekejap. Betul boleh tambah sikit ke? The word entrepreneur is not that established in the academic terms because it's coined between education and entrepreneur. Entrepreneurship. Edupreneurship, what is that? Apa definisi you? Definisi adalah the businessman ataupun the one who runs the education private. Okay. Some sort like entrepreneurship juga, tetapi in education. Tu kan ada model tu, entrepreneurship in education, entrepreneur. You can ada model. Academic scholars start to use that, cuma dia tak di-establish, so benda tu kena redefine balik kepada society. Untuk private kan. Maknanya you kena cari model teori yang jelas tentang kepimpinan entrepreneur. Jadi you ada beberapa senarai dan pilih yang tepat sekali untuk mana, college, untuk universiti, untuk apa yang you nak buat tu, target dia mana. So dia banyak teori, tetapi teori entrepreneur, education into entrepreneur dalam kepimpinan di private. Okay. Kalau tak nanti you hanya je cari kat mana lambat. Lambat nanti. So kalau you dapat yang payung tu, ada 6 teori asas, you boleh 3 cukup yang sangat rapat dengan you punya tajuk. Yang banyak yang terlepas ni, yang itulah teori tu. So tahu pemeriksa cari salah je. Kalau tak ada rational lah dia tanya rational. Kalau tak ada sampling, kenapa ambil dekat satu universiti je? Dia tanya itu. Kemudian kalau tak ada pula yang ujian, mana you punya final draft, final teori, final model, final guideline ni mana? Saya kan cari salah. Saya pun cari salah je. Saya tengok you punya objective and RQ, research question. Lepas tu saya tengok bab 4. Saya tak tengok dulu bab 2 apa. Lepas tu saya tengok pula you punya operational theory, definisi operational, definisi istilah. Kalau istilah tu pelik-pelik lah, kenapa istilah? Mu pelik-pelik, muka tukar. Istilah sampai satu muka, apa? Istilah, definisi, istilah, setengah muka, suku muka sudah. Cukup menerangkan dalam kajian ini apa dia yang dibuat. Gitu. Okay. Saya cakap macam tua, memang dah tua. Macam ibu-ibu kampung lah. Supaya kita senang kan dan dekat di hati. Okay. Baik, mengelapasikan dengan you dah tahu kan mengelapasikan dengan apa dia. Ya. Biasanya kalau teori ni adakah dia diambil dari barat dan model dari sarjana Islam. Kalau saya tengok teori ni kebanyakan dari barat, kemudian model baru masuk dari barat. Tajuk you?
Tajuk Islam. Tajuk tu Islam. Ambil model Islam tak sebab Barat mungkin teori Barat maybe satu je lah. Ya, kalau tajuk kita Islam, kita ambil lah dua yang Islamnya. Banyak Indonesian sekarang. Model tu Easy Pen pun sama. Kalau kita masukkan tajuk you tahfiz, mengajar tahfiz ke apa? Teaching atau apa? Tajuk student lah, your student. Macam mana? Pembangunan model. Ya? Pembangunan model manhaj Rabbani terhadap pengasuh taska. Model Nur Syabani. Manhaj. Okey. Ya, you kena cari yang daripada manhaj tu lah. I think lebih baik Islam lah. Banyak sekarang manhaj yang pengasuh yang Islam, yang Islamik punya model. Teori dulu. Kalau saya nampak banyak yang dulu tesis daripada ini. Teori ni ambil teori Barat, model bermasukkan pada saja kita tak kena tu lah. Sayang kan? You kena cari, suruh your student apa dia cari teori Islam. Teori Islam ni banyak lama-lama. Jadi berikan justification bahawa kajian yang dibuat ialah berkait rapat dengan pelaksanaan Islam. Jadi teori apa dia yang dipakai itu mempunyai ciri-ciri yang menyokong pembangunan model ini. Buang je lah Barat tu. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak. Kalau Barat tu boleh masuk dalam model kerangka. Anak-anak payung. Tapi teori asas, saya sendiri pun, student saya yang daripada Arab pun ambil orang Barat punya. Agaknya tak jumpa ke teori Islam, tahulah. Sebab saya sendiri pun tak berapa tahu misalnya apa teori pengajaran tauhid. Kan banyak kan yang Islam yang in Arabic kan, dia boleh baca in Arabic. Kalau boleh lah, kalau dah tak boleh tu, katakan dia buat, dia nak buat pembangunan tu, mesti ada IT. Tu terpaksa lah ambil yang orang Barat punya. Jadi teori Barat satu, teori Islam dua, yang lama dan yang baru. Dan kita timbulkan yang Islamnya. Dan kerangka, kalau boleh kan pengasuhan tu kan yang lebih Islam. Kalau dah tak ada, ambil satu yang mungkin Barat punya, yang sometimes they can take from Christian, but ours is Montessori ke apa ke. Kan? Ya. Ya puan, ambil yang Nasib Ulwan. Dr. Nasib Ulwan. Itu yang baru. Doktor? Nasib Ulwan. Itu tentang apa? Ini cakap kanak. Teori. Dia ada teori dia. Mungkin dia tak menghasilkan teori lah. Tapi dia macam lazim juga. Kerangka. Kerangka lah, bukan teori. Kerangka. Biasa teori Islam ni lama-lama punya. Teori apa dia, Ibn Sina ke, teori Al-Ghazali ke, lagi teori macam-macam lah. Lalu lupa dah saya. Banyak sekali untuk pendidikan anak-anak. Lupa lah saya. Ada student saya sekarang, dia pun syarah AL, dia buat pengajaran Allah lupa lah, tapi dia ambil teori Islam. Dia ambil satu lagi, apa teori pendidikan anak-anak selain daripada Ibn Sina. Satu Ibn Sina, satu lagi lupa. Tapi cuba teori Islam lebih baiklah supaya nanti akan datang dibaca dan dikumpulkan. Baik, yang pertama tadi mengenal pasti kandungan, apa yang kita nak buat. Dan yang kedua mendapatkan pra-elemen atau pemetaan awal. Pemetaan awal ni akan ditanyakan, mu dapat mana pra-elemenmu, kandunganmu ni dapat mana. Buat sendiri sudah. Ada dulu, saya ingat lagi. Siapa yang student universiti mana yang jawab gitu. Mu ni fail lah. Sebab membuat sendiri, mana ada kajian kita buat sendiri. Must be based on model. Sebab tu saya kata kerangka model itu very important untuk kandungan.
Kerangka sebab saya pernah dulu kan, kita pun doktor juga tapi tak berapa pandai mula-mula kan, DDR ni tak berapa pandai, buatlah ikut suka kita je. Jadi budak-budak tu, pelajar saya lah, budak-budak tu je kan. Pelajar saya tu pergi cari pra elemen, kami buat sendiri pra elemen tu. Kami cari sana sini, campur, lepas tu kami susun sendiri. Lepas tu ditanya oleh profesor masa Viva sampai berpuluh-puluh. Lepas tu saya pun mengatakan dalam DDR saya itu mesti kena ikut. Tu mestilah ada pra elemen yang dicari daripada kerangka. Kerangka tu tak mesti ikut semua. Kita itu sebagai kerangka saja. Kita buat kerangka, lepas tu kita combine dan kita ulas. Boleh? Okay. Lepas tu kita kesan internal. Bukan main kerangka buat sendiri. Lepas tu kita nak buat temu bual pakai lagi supaya ianya very strong. Maknanya confident kita bentang kerangka kita. Dan kemudian kita buat konsensus pakar. Barulah jadi kandungan kita tu, barulah jadi prototype kandungan. Kita tak Ustaz, macam Ustaz punya tadi apa tadi? Pengajaran tahfiz kan. Jadi konsensus pakar IDN tu mengukuhkan you punya elemen-elemen yang you telah cari daripada kerangka model Islam, pengajaran tahfiz, dan kemudian IDN diundi pula oleh pakar-pakar dalam bidang tahfiz, dan barulah kita dapat satu model. Right? Okay. Baik, kita pergi yang pertama. Yang pertama tu macam mana kita nak mengenal pasti kandungan. Kandungan tu mesti asilan akhir produk kita. Produk tadi apa dia? Asuhan apa tadi? Asuhan kanak-kanak. Asuhan natural body. Okey. Maksudnya tu macam mana dia punya produk akhir tu? Macam mana? What do you think in your mind? Saya punya model. Ya. Saya melihat je banyak kebaikan kanak. Okay. Pengasuhan. Okay, there's one problem statement. Lagi? Mengapa you buat model tu? Why so important? Model yang dipakai di Malaysia khususnya banyak kepada teori barat. Okay. Teori Islam dalam okay. Why Islam is so important? Why you choose Islam? Sebab dia lebih holistik. Okay. Dalaman. Ada statement kan? Ada citation. Okay, cukup problem statement. Yang ketiga, mengapa you tu ialah your belief dalam membangunkan model ini? Sekali saya mengharapkan model yang saya rasakan ini dapat membantu dasar asuhan di Malaysia ni sebagai nilai tambah kepada modul yang diperlukan di Malaysia sekarang. Okay, itu bukan problem statement. Problem statement must be you punya mungkin dalam model-model yang ada itu kekurangan akhlak, betul tak? Atau kekurangan pengisian jiwa kanak-kanak kan dalam asuhan. Jadi mungkin you punya model tu bagaimana menyantuni kanak-kanak. Dalam model tu mesti ada menjawab you punya problem statement tu. Kalau you kata menjadi tu tak, itu macam cadangan lah. Itu tidak terkeluar dalam model itu. Siapa tahu you punya model nak ambil you punya model jadi guideline. Itu very general statement. Tapi general statement kalau kekurangan model lama tu, elemen-elemen dalam model baru you ni ada pengisian jiwa, itu problem statement, dan itulah model yang akan dihasilkan. Dan nanti during Viva ditanya, okay, what is your novelty, uniqueness of your model? Uniqueness dia ialah elemen baru dalam you punya pengasuhan ini ialah pembangunan jiwa. Kalau dalam pembangunan jiwa ni ada model Ibn Sina dalam pembangunan jiwa, misalnya tu zaman vegetarian kampung tak lupa. Saya pun tak tapi saya pernah menilai satu pengasuhan kanak-kanak itu daripada mana, environment ke apa ke. So tak ada dalam model yang lain. Itu yang nanti you boleh jawab dalam Viva nanti. You bangga menunjukkan bahawa model baru ini adalah model elemen adding value. Kan? Okay. Ya. Untuk menambahkan kandungan elemen ini, adakah kita perlu masukkan
masukkan konsensus pakar di fasa 1 ni? Macam mana? Ulangkan. Adakah untuk masukkan elemen fasa 2 ataupun soalan-soalan tu kita ambil daripada konsensus pakar fasa 2, fasa 1. Ada sistem pengurusan tadi? Tak. Fasa 1 dah beda. Jangan ulas lagi untuk fasa 2. Tak. Kajian ni kita pindah soalan untuk fasa 2. Kejap tengok macam mana pindah soalan. Sekarang you dah jelas kandungan you nak buat. Kan? Ustaz dah jelas tentang apa yang nak buat. Salihin jelas dah apa nak buat kan. Belum melaksanakan je. Fasa 2 baik. Okey. Sekarang yang kedua ialah membina pra-elemen. Ini dia pra-kandungan dia. Kandungan yang kita nak buat ni macam mana? Kita kena cari dulu pra-elemen, pra-indicator atau apa dia nak kata like item ke atau taxonomy, taxonomy. So apa yang perlu buat tadi kalau macam apa tu pengasuhan, model pengasuhan, kita kena buat pemetaan literature supaya kita jelas apa yang ada dalam kandungan tersebut. Pemetaan literature ialah bangunkan satu kerangka berasaskan teori atau model atau bukti yang menerangkan struktur intervensi atau penyelesaian. Macam mana model itu kita hasilkan. Elemen-elemen, kandungan-kandungan dalam model itu kita hasilkan. So kita kena buat satu pemetaan. Pemetaan itu mengandung matrik. Contoh matrik kita. Contoh matrik kita apakah curriculum komponen macam yang tadi, inclusive curriculum. So apa komponen dia? Ada berapa komponen? Itulah elemen dia. Kemudian evidence based concept, mesti ada evidence daripada tu. Sebab tu saya kata kerangka itu amat penting dalam DDR. Kerangka model. Bukan buat sendiri. So kita ingat kajian kita buat sendiri. Lepas tu ada orang kata fasa 2 melalui interview. No. Kita interview, nak interview siapa? Interview lah Mak Bonda Saidah ni. Bonda Saidah ni bukan tahu sangat tentang pengasuhan. Misalnya lah, kan tak tahu sangat. Jadi saya yang tahu, saya jaga anak, jaga cucu kat rumah, itu saja yang kan saya keluarkan. Panggil pula bonda lain, tak begitu juga. Tetapi yang penting ialah mapping pemetaan of the matrix. Maknanya pemetaan elemen-elemen itu. Elemen bagi model pengasuhan kanak-kanak tu apa, based on siapa. Tu kan ada evidence based. Okay, faham? Faham sekarang? Selama ni buat kedok. Ida, you buat tak dah? You buat tak? Siapa lagi saya tak tahu nama dekat sini. Soalnya ni buat tak? Buat, okey. Ustaz, siapa tak tahu nama, minta maaf lah Ustaz. Ustaz, buat tak pemetaan? Belum lagi ya. Sekarang boleh cuba. Okey, contoh yang paling senang ni mungkin orang putih lah. Ini orang putih juga. Ini example my student. Dia buat, dia kata ada 5 macam mana management self management digunakan oleh pelajar untuk tidak menjadi tidak menjadi what we call it, orang isap dadah atau apa kalau dah bukan ketagihan, tidak ketagihan internet. Itu dia kata cara management is management pengurusan diri sendiri, perusahaan kendiri ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen. So dia kata dia based on siapa? Sorry, ini pun banyak. Dia 2, 1 pun cukup dah. Berdasarkan kepada siapa? Macam tadi kan. Macam ni. 1 je dia ambil. References dia daripada Mia. Yang kedua daripada siapa? Seorang 2 saja. Faham? Boleh tak Ustaz? Boleh buat tak? Boleh boleh kalau tahu sebab yang kandungan ni you all sendiri yang tahu. Betul tak Ustaz Anik? Kita sendiri yang tahu. Kita buat mapping tu. Jadi dalam fikiran tu tak adalah tergantung je. Kata orang block, mental block. Ya, mental block tu yang menyebabkan kita tidak boleh meneruskan
kerja kita. Kan? Buatlah lukis-lukis apa. Ya, Apa beza first slide and second slide? Is it same here? Yeah, this is more lebih kurang. Ini buat satu example. Second slide also this is another example. Mapping. Mapping you boleh buat cara macam mana pun. Cara yang ni pun boleh. You ikut you punya kesenangan lah. Misalnya you punya elemen apa dan references macam yang ni. 2 senang saja. Ambil 2 atau 3. Macam literature matrix tapi literature luas. Ini untuk kandungan kita saja. Kita elemen, kita nak mendapatkan elemen, indikator kepada kandungan kita tu gana. Macam mana caranya? Caranya kita membuat pemetaan. Iaitu membuat apa ni yang senang bahasa apa? Bahasa apa Salih? Ustaz? Yang senang nak cakap tu. Pemetaan tu apa? Menyusun atur. Macam ni contoh yang ni dia buat teori sound model dalam pasal 2. Iaitu dia mengambil Salmon scaffolding model untuk untuklah pengajaran menggunakan M-learning. Itu satu, dan yang kedua frame model. 2 model sandaran dia. Okey? Boleh? Faham? Ada soalan? Tu yang penting ni mapping ni very important. Ada yang soalannya? Boleh faham Ustaz? Siapa nama Ustaz? Nama kau Sa'adah, nama saya Sa'adah. Sa'adah, ya Sa'adah. Ustazah Sa'adah. Ke doktor dah? Coming. Okey, you faham tak? Buat pemetaan kan? Pemetaan pengasahan you ambil daripada siapa? 2 je. 2 maknanya you letak macam tadi. Ini pun banyak sangat dia buat. Sampai dia pening. 2 atau 3 je cukup. Atau 2 pun cukup dah. Macam UDL tadi, UDL dan differentiated taxonomy tadi. Boleh aja. Kalau you nak ambil Dr. Rita tu pun boleh pembelajaran. Tapi bukan pengasuhan lah. Pengasuhan mungkin you ambil daripada lebih direct. Is actually kalau you kaji Ibn Sina is very good actually. Dia walaupun dia tak combine tapi tajuknya tu children, ada student UIA yang buat UIA I Dr. Nurul Ain. You cari Nurul Ain Norman. Itu dia buat children's punya taxonomy pengasuhan perkembangan kanak-kanak. Nurul Ain dari UN ya. Okey, dia buat macam ni lah mapping dulu. Mapping ada 5 komponen. Saya kata ada komponen 1 sub-sub, komponen 2 ada sub-sub dia, komponen 3 ada sub dia, 4 ada sub-sub dia. Itu yang kita nak buat mapping dulu baru kita faham bahawa model kita itu model kita ni gini rupanya. Betul tak? Betul Sa'adah. Betul Nanti you kan buat mapping tu mesti teringat saya. Kononnya lah. Sebab nama dekat-dekat kan. Tu kalau Sa'idah. Oh ya ke? Daripada sekolah rendah. Allah. Ya buku kanak-kanak pun saya ada. Saya terlupa nak bawa buku teka-teki tadi. Kalau tidak saya bawa bagi free. Saya pun buat buku teka-teki juga dengan student. Saya buat dengan student saya. Student saya kumpulkan semua teka-teki kanak-kanak untuk prasekolah. Lepas tu dikombainkan dan adalah seorang yang menguruskannya, menyusun, dan kita buat terbit satu buku teka-teki. Ibu bapa pun boleh baca teka-teki masa dalam kereta senyap, dia macam jin senyap kan. Jadi kalau ada buku teka-teki tu alhamdulillah. Ada, nanti saya nak kirim kat you yang hantar WhatsApp kat saya. Nanti saya kirim. Okay lepas tu sekarang ni buku orang tua lah. Kan Sani? Kena buat buku. You father kena buat buku tau. Buku teka-teki. Buku teka-teki ibu bapa. Okay. Boleh faham sekarang? Mapping saya tinggalkan You dah ada list berarti you sudah ada list of element. Kan? Tapi list of element itu bukan you ambil daripada interview. Salah.
Ada orang cakap dia ambil pada interview dan ada student kata based on phase 1. No. Based on fasa 1 bukan. Ini baru, iaitu dalam fasa 2 kita cari macam kita buat apa. Banyak nak silah lah otak ni. Macam kita nak buat lupalah. Tapi kita nak buat mapping pemetaan atau matrix pemetaan yang ringkas, yang berkhusus. Boleh ya? Jangan salah. Itu jangan salah. Iaitu masukkan dalam chapter 3 kerana mesti dalam Viva atau PD ke CD ke dia tanya, you dapat mana pre-element ini? Daripada mana? Kita kata, melalui interview lah Prof. Interview. Dapat salah tu ya. Kerana selepas list itu didapati, kita akan membuat yang ketiga, kesan elemen. Kesan elemen itu ialah kita membuat kita menguji prototype. Bila saya minum air zam-zam ni. Macam mana nak buka? Buka pun tak tahu. Tak muda lagi. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya minum minta maaf. Baiklah, apa tujuan kesan dalaman? Pertama tadi apa? Mengetahui kandungan. Yang kedua tadi apa? Membuat mapping. Dan kemudian kita membuat kesan dalaman ataupun kita dipanggil menguji prototype kita dan kita mengumpul maklumat awal sudah tadi dan kita buat pelarasan tujuannya. Baik, kita tengok dulu next. Macam mana kita buat kesan elemen ini ialah ini yang dipanggil internal testing dan evaluation, iaitu berasaskan pra-elemen yang kita dah buat tadi. Lepas tu kita nak mencari kesan muka atau kesan kandungan. Biasanya kita buat kesan muka je. Apa maksudnya kesan muka itu? Sama ada selari ke tak soalan yang kita buat, elemen-elemen yang kita buat tu selari ke tidak dengan tujuan. Kita nak buat model pengasuhan kanak-kanak. Tiba-tiba kita tanya tentang soalan elemen kita orang tua. Tak kenalah. Jadi itu tujuannya kita interview, menemu bual pakar supaya dia menentukan bahawa soalan-soalan kita itu betul dengan tujuan kajian kita. Selari gedok. Kadang-kadang ada juga orang lupa. Ada orang nak buat model pedagogi. Tiba-tiba dia buat model learning. Faham? Teaching is pedagogy. Maknanya kita buat satu model teaching. Tetapi tiba-tiba soalan kita tanya tentang model pembelajaran, elemen-elemen pembelajaran yang berkesan. Sedangkan kita nak buat model pengajaran berkesan. So that's why internal testing and evaluation sangat penting. Untuk apa? Mengesahkan bahawa apa yang ada di dalam soalan itu menepati tujuan, objektif. Ada juga. Ada dah sampai Viva, Profesor penilai tanya, which model do you want to produce? Adakah model pedagogi, model pengajaran atau model pembelajaran? Alamak, tak tahulah mana satu. Tengok balik, tengok model pedagogi untuk pengajaran. What is your product? Model pengajaran guru lah kan. Untuk guru lah, guru-guru gunakan model tersebut untuk mengajar. Tapi kalau model pembelajaran itu untuk pelajar. Untuk digunakan model tersebut oleh pelajar. You punya Saadi Saadah. You punya model pengajaran ke pembelajaran? Pengasuhan. Pengasuhan untuk siapa? Untuk guru? Ya, jadi you ingat nanti teori you adalah teori tentang pengasuhan, bukan teori kanak-kanak tu nak belajar. Kan banyak orang putih, saya dulu mengajar juga diploma pengasuhan dekat OC. Sekejap dulu masuk OC. Jadi saya tengok orang putih punya memang dia buat very detail. Contoh, dia ada kajian mengenai masa tidur kanak-kanak.
masa tidur sahaja. Jadi masa tidur kanak-kanak ni sepatutnya waktu bila? Waktu bila. Jadi dia buat kajian bagaimana kita nak tidurkan kanak-kanak tu. Berapa jam kanak-kanak itu tidur. Apakah tidur yang sangat berkesan dan berkualiti. Itu pun kita buat. Orang kita tak ada buat. Belum lagi lah mungkin. Tapi itu medical thesis. Iaitu mengkaji benda-benda kecil-kecil gini kan. Sekarang ni negara kita pun dah ke arah tu lah. Pembunuhan baru ni kanak-kanak didera dalam bilik air 4 tahun. 4 tahun ni. Umur 4 tahun. Dah jam 4. Dah jam 4 sebelum tu mati dalam tempat kan lubang tai kan. Lepas tu yang ni baru semalam. Ya Allah, didera dah jam 4 siang. Memang banyaklah penderaan sekarang. Saya ada seorang pelajar form 3 pakai baju sekolah tak sempat punya, pakailah seluar labu sikit, seluar kan pakai baju sukan, seluar labu besar lah sikit, bukan labu besar sikit, kena denda pakai plekat setengah hari. Semua orang ketawakan dia. Bukankah itu you kena kaji tu. Menghilangkan motivasi pelajar. Right. Sekarang balik kepada kita punya testing dalaman dan evaluation ini berasaskan kepada pra-elemen yang kita dah siap. Pra-elemen kita ada konsep, ada main element, sub, main element, sub, main element, sub. Ada berapa main element untuk pengasahan kanak-kanak? Ada berapa? Saya tanya you je, orang lain tak tanya. Saya tak berapa nampak mata saya. Saya katakanlah ada 5. Okey, main utama ialah kedekatan ibu, kedekatan katakanlah. Jadi apa sub-sub kedekatan tu? Waktu memberi susu macam mana, pengasahan itu memberi kesan. Adakah kita memberi susu tu, ada orang saya tengok dia beri susu kanak-kanak tu sama menyarap bagi susu, minum lah menyarap susu. Ya Allah Tuhan, itu memberi kesan kepada pembinaan jiwa, kerana belum 5 tahun tu yang mental after 5 years, and then below 5 years itu the whole heart di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita bagi susu sama baring terlentang, sama meniarap, itu juga pengasahan. Itu which element putting in that your category. Dia ada elemen utama, sub elemen bagi katakan penyusuan, sub elemen penyusuan apa. Yang kedua mungkin you punya kedekatan yang pertama jarak kan, dan pelbagainya lah. Okay, it's up to you. Jadi kita ada pra-elemen, asas pra-elemen, dan kemudian sub-sub bagi pra-elemen tersebut, dan kita pun carilah 3 orang cukup dah. Cari 3 orang pakar yang juga boleh masuk dalam Fauzi Alpha Method nanti, dan kita tanya dia apakah pra-elemen kita ini sesuai untuk model yang kita buat. Edupreneurship kepimpinan edupreneurship, adakah elemen-elemen yang kita dapat daripada kerangka model kita itu sesuai. Dia kata, nampaknya bagus, boleh saya tambah 1. Boleh tambah 1, dia kata tak masuk hati lah kat dalam tu, tambahlah. Nanti kita buat laporan baru ditambah tentang spiritual kat dalam elemen tersebut. Atau dia kata ini kena tambah ni Malaysian style, dia tak ada dodoi itu dodoi ke sana, dia tak ada kalau kepimpinan tak ada latihan misalnya. So kita tambah. Itu tujuannya interview sebelum kita buat FDM. Faham? FDM belum lagi ni. Tu masa dah 11.30. Baik, faham. Kalau faham pemetaan, pra-elemen, pra-educator, dan kemudian kita interview, kita dah ada, kita interview seorang-seorang. 3 je cukup, 3 hingga 5. Kita tanya dia betul ke pra-elemen kita ni, kalau kita nak mengajar tahfiz berkesan, betul ke? Nanti kita carilah pakar yang betul-betul tentang pengajaran tahfiz. Kita ada kriteria dia. Kriteria expert,
itu must be 10 tahun mengajar tahfiz di sekolah menengah atau apa. Kemudian kedua apa, pengalaman apa, 3 pengalaman. Kita pilih orang tu, 3 orang. Dan dia akan menilai, kita mengopi lah dengan dia 3-4 jam ke atau sejam 2 jam mengopi, kita bincang-bincang kan. Orang lelaki lah, perempuan ni mengeteh. Betul? Boleh cari. Boleh cari time. Boleh kan? Boleh cari. Ya. Siapa nak tanya ya? Saya Ahmad Syukri. Ya, Syukri. Sebelum kita interview tu, Ya. pakar, Ya. kita ada punya elemen kan? Ya. Elemen tu kita tak buat proses validasi. Proses? Validation. This is the process of validation. Ini adalah Ini dia validasi. Maknanya kesan kalau profesor penilai examiner tanya what is your validasi? Inilah dia kesan kandungan. Kesan kandungan mungkin you kata kesan muka. Kesan muka itu penilai sama ada soalan tu sama dengan tujuan. That's all. So kita boleh mengopi sejam. Dan dia kata okey. Lepas tu dia kata ada tambahan, dia nak tambah sikit lah, komen sikit. Nanti kita buat laporan lah sikit. Laporan kita dalam 1 atau 2 muka. Itu laporan internal testing. Pada penilaian dalaman atau penilaian kesan. Penilaian kesan instrumen, macam instrumen lah. Kesan penilaian pre-elemen kita. Okey? Faham? Boleh? Baik. Terima kasih. Ada lain? Pernah dah Kenapa? Siapa tadi? Ya, Ita? Saya ingin bertanya berkaitan dengan untuk Ya? kajian PhD saya berkaitan dengan analisis keperluan garis panduan digital dalam sistem pekerjaan. You analisis keperluan. You're doing master or PhD? Cuma doktor ni memang Oh, you ada pasal 1 kan? Pasal 1 analisis keperluan. maksudnya saya nak tahu adakah bagi saya ini sesuai tak dengan PhD. Sebabnya saya daripada Terengganu setiap RKS saya bina model sebuah kandidat berkaitan dengan wanita berjaya Indonesia. Okey. Model itu adalah kemungkinan daripada model itu adalah tidak ada garis panduan indah dalam sektor pekerjaan. Jadi adakah boleh saya ambil tanda itu analisis keperluan garis panduan, maksudnya kita nampak garis panduan indah dalam sektor pekerjaan. Pertama saya tak faham tajuk you tadi. Tajuk you pembangunan Analisis keperluan ataupun tajuk maksudnya adakah tajuk sesuai ataupun saya boleh berombak? Ya, tajuk tak boleh analisis keperluan. Is only for master. Sebab dalam DDR analisis keperluan 1 sahaja fasa. Kan? Jadi Rosita ya? Rosita. Zita. Zita je lah, panggil Zita. Ya, Zita. Apa dia, you punya tajuk analisis keperluan? Tak sesuai. So you kena macam pembangunan model. Pembangunan model wanita berkejaya apa? Pembangunan model apa? So better you buat pembangunan model you tu, model memang based on analisis keperluan. Tapi model aku yang buat untuk wanita berkejaya. You have to have a very unique of model bagi wanita berkejaya. Kerana model sudah ada. Model-model banyak wanita berkejaya kan. Tapi you ada misalnya model berkejaya for entrepreneurship misalnya. Maknanya wanita berkejaya dalam public education university sahaja. So that is your focus. Sekarang fokus dia apa? Fokus Zita? Wanita yang berindah ni wanita yang kematian suami. Wanita yang Kematian suami. Oh, balu. Balu. Okey, wanita balu berkejaya. Then you come out with the one model, kerjaya apa? Perniagaan? Atau you nak cari jenis kerjaya yang sesuai? Maksud saya, kita nak buat satu guideline kepada majikan ni supaya mereka ni
ataupun startup kan. Jadi yang saya nak buat ni adalah nak membina dari panduan tersebut supaya boleh dipakai, boleh majikan dalam semua sektor kalau boleh. So dia akan ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai mungkin sampai ini. Saya nak cakap pada Prof. Adakah sesuai ataupun saya boleh bawa tajuk ataupun macam mana? Yeah, kalau FRGS is different ya, you lecturer jadi FRGS lain, tapi you punya tu lain tau. Kalau FRGS part of your study, kerana analisis keperluan itu adalah pasal 1 dalam kajian you. Sebab diterima kerana you punya wanita balu. Itu tak pernah orang buat. So apakah speciality yang perlu diambil oleh wanita balu dalam pekerjaannya kan? So mungkin you akan masuk dalam jenis pekerjaan dan kemudian skills yang diperlukan. I don't know lah balu ni apakah yang diperlukan. Adakah majikan tahu yang dia tu balu? Kan? Atau setelah dia bekerja, maka apakah kekuatan management skills yang diperlukan sebagai wanita balu, misalnya management kendiri, pengurusan kendiri kan, supaya dia dapat menghadapi penderitaannya. Kemudian yang kedua, apakah skills yang dia perlu bangunkan supaya dia menjadi wanita yang berjaya dalam pengurusan dia. Okay, apa you punya elemen wanita balu? Ya. Mana? Maksud Zalorita bukan balu ikat maksud inform 4 tu apa pantang-pantang dia tu banyak okey. Pantang-pantang tu macam mana majikan. Wow. Oh, this is a model for majikan, not for wanita. Macam ni nursery staff dia yang macam okey. Bau bahaya. Kebanyakan majikan biasanya mereka tidak ada pemahaman yang lebih tentang ikat larangan-larangan yang perlu dipatuhi. Kan contoh cuti dan Kan? Betul. Patut dia rumah je kan. Ya, kalau ikut lama-lama ni ke rumah je. Tak boleh. Patut diberi khas kepada oleh kerajaan bagi wanita 4 bulan. Terima kasih Ustazah. Ustazah juga ya. Ustazah, itu Zita ini Aziza. Mengajar sini mengajar kat WIS. Ya, model ada cadangan tak? Elemen 4 bulan. Elemen untuk apa? Elemen tu untuk elemen kepada majikan supaya ada antaranya elemen apa? Elemen kepada majikan, apa dia elemennya? Di antaranya beri cuti kan? Cuti 4 bulan. Maksudnya dalam analisis keperluan itu, saya menganalisis kepahaman dan analisis ikat dalam kalangan wanita tersebut. Apa dia di antara amalan yang perlu wanita 4 bulan ni? Apa dia? Mati adalah edah. Pada pandangan you, bagi saya elemen. Dalam larangan itu tidak boleh pakai emas. Okey, lagi. Okey, pertama mungkin elemen pertama tabarruj, perhiasan diri. Yang kedua mungkin keramaian. Itu termasuk dalam perhiasan, sap. Yang kedua apa? Very good. So you boleh buat kat mana nak cari tu kitab mana yang ada dalam model tu? Ustazah Ziza. Ziza. Ustaz tahu tak? Ada dia punya, ada tak apa tu guideline untuk guideline, I mean the model that we can follow. Dalam kitab mana? Ada, dalam tu ada. Siapa karang? Tapi usrah je kan, bukan the real kitab.
Dah lama nak carilah. Teori tu lagi tak salah but very good supaya apa dia majikan tu bahaya kan, yang kita tak pergi solek kan, lagi tak pakai minyak wangi. Kalau sekarang bermana boleh pakai minyak wangi? Wangi sikit-sikit boleh lah. Ya. Siapa tadi? Azhar Zayan. Tak nampak ibu. Dah ada kajian model. Right. Model perkaitan tak hidup tadi. Isu soalan sekarang adalah boleh tak kita keluarkan model yang seakan sama ke ataupun model lain. Panduan tak boleh untuk peringkat PhD. Tak setajuk tak boleh lah garis panduan. Model lah, model tu macam garis panduan lah juga. Model tu maksudnya how to say that? Model daripada kajian asal dalam kita kan, kajian asal tak ada. Boleh ambil satu, ada tak tambahan? Because mungkin you kata tengok IT boleh tak? Tengok ni berapa lama? Mungkin model tu elemen baru, mungkin model lain pergi masjid misalnya, sebab dia duduk rumah, dia sekarang ni masjid dekat-dekat dengan rumah, boleh tak pergi misalnya, itu tambahan, dipanggil adding value added. Value added itu adalah nilai-nilai tambahan kepada kajian lama. Boleh? Boleh Ustazah? Boleh tak? Ustazah Zita, boleh tak Zita? Maknanya model kata Ustazah Aziza, model lama dah ada yang 4 bulan ni untuk wanita balu. Tetapi you nak tambah, what is the uniqueness of your new model? New model you mungkin FRJS okey lah, you dah buat satu model lain yang mungkin lebih ringan lah sebab FRJS ni senang, tapi PhD lagi susah. So you kena come out with the new value, nilai-nilai baru dalam model lama. It's okay. Maknanya model lama tu dah based on siapa kan. So you ikut, tetapi you tambah misalnya sebab sezaman, ikut zaman sekarang, fatwa-fatwa ke yang baru misalnya, tak boleh tengok ni, tak boleh tengok ChatGPT misalnya, tak boleh tengok apa tu alamak yang TikTok tak boleh tengok, kemungkinan lah. So unsur-unsur dalam chat dan dalam IT tu ada yang orang balu 4 bulan tu tak boleh tengok sebab ia mungkin merangsangkan asyik nak beli barang je contohnya. Yes, saya ditambah tu. Jadi work from home. Bagi satu dan Ya. Kerja di rumah, kerja di rumah. Work from home. Mungkin kalau tak the whole 4 months, mungkin 1 minggu dikurangkan 2 hari. You boleh masukkan unsur-unsur tu. Yang tu dah ada dalam model yang lama. Okey Azhar, tahu dah. Okey, tambah IT ni lah. Betul tak Zita? Okay, kita bergerak. Boleh. Make sure you punya ada tambahan elemen kepada model lama. Itu tak susah sebab you ambil model yang lama, based on model lama, but you tambah new theory of technology. Ataupun dalam kalangan pekerja Islam di jabatan agama ke, supaya jabatan agama tu relevan dengan agama kan. Ini majikan bukan. Ada 2. Umum lah, umum IT lah. I think kadang-kadang kita tak tahu, ini pun membawa manusia ke laut, keluar daripada dunia dia kan. Lagi teruk. Boleh tak tengok filem dalam ni TV tu, boleh tak tengok? Yang lama punya Zah boleh tak Zah? Yelah, I tanya Zah tahu model lama. Ada tak yang dia kata yang ada tak ada elemen tu dalam. Okey, tambahlah elemen lain. Okey, baik. Tambah ya. So your kajian tukar kepada model apa? Tambah new, bagi nama model lah lebih baik. Okey. Dah boleh bergerak. Baik. Jadi ini tujuan kepada
model yang kita buat tadi lah, rational interview itu ialah maklum balas kepada reka bentuk awal dan meningkatkan kesahan kandungan bagi model berkaitan. Right, itu rational. Ya, ni kan boleh diberikan kepada peserta. Ya, nanti dia orang beri. Ya, okey, rakaman boleh ya. Dan ini apa? Dia punya PowerPoint pun boleh kan. Okey. Dan konsensus pakar ni tadi yang ketiga, maknanya setelah diinterview kita akan mendapatkan konsensus pakar. Pilihlah metod mana, kaedah mana you nak buat. Kaedah Fuzzy-Delphi method, itu Fuzzy-Delphi method, interpretive structure modeling, kemudian nominal group technique, you boleh pilih analytical hierarchical processes, social networking dan content analysis. Kalau nak buat yang tadi Ustazah Nur Zita, saya rasa lebih baik buat content analysis. Kan? Okay, so kita pilih hari ni FDM. Okay. Ya. Ada tadi macam pra-elemen tu, mana kita istilahkan dia sebagai instrumen untuk FDM tu tak? Tak boleh, instrumen is different. Tak boleh. Itu pra-elemen. Pra-elemen tu akan masukkan dalam konsensus. Ya memang, tapi it is not an instrument for FDM. Takut nanti disilap fahamkan. Nanti ditanya pula, oh you buat validity ni je ke? You buat validity, if you use the instrument, you have to conduct the in-depth validity. Kalau ini boleh buat kesan muka je. Kesan muka tu maknanya you dah daripada mapping you buat, you hanya menilai bahawa soalan-soalan tersebut sesuai, that's all. Tapi kalau pembinaan instrumen, something like you have to cuba dapatkan kesahan validity bagi setiap item. Kan? Yeah. I don't know lah, but I think yang lebih baik memang kita tak usah panggil instrumen. Tools atau instrumen tu sensitif sikit lah. Dia lebih unik, bukan? Dia lebih memerlukan perincian. Okay. So pilih salah satu. Analisis kandungan pun senang. Okay. Pilih panel pakar. Yang penting kita mendapatkan panel pakar bagi Fuzzy-Delphi method kita yang kita nak buat sekejap lagi ni. Panel pakar kita itu, pilih panel pakar, tentukan sekumpulan pakar dalam bidang yang berkaitan dengan kita. Kalau pakar yang 4 bulan balu tu, tu panel pakar yang berkaitan dengan panel pakar ni berkaitan dengan bidang yang kita buat. Laksanakan semakan pakar, bentang prototype kepada pakar tadi untuk mendapatkan maklum balas di Fuzzy-Delphi method. Fokus kepada aspek utama, lazimnya pakar akan memilih prototype berdasarkan itu pakar akan pilih. Okey, dalam Fuzzy-Delphi method. Next. Jadi dalam fasa 2 kita menggunakan pakar. Why panel pakar? Kita tidak menggunakan interview biasa. Kita tidak menggunakan survey orang biasa tapi menggunakan pakar. Why kita guna pakar? Pasal kita menggunakan pakar, dia ada 2 jenis pakar yang kita gunakan. Yang pertama dipanggil homogeneous dan yang kedua dipanggil heterogeneous. Homogeneous ini ialah nanti sekejap lagi diterangkan siapakah panel pakar. Kenapa kita pakai panel pakar itu? Pakar yang kita pakai dalam fasa 2 yang cenderung memperoleh himpunan pengetahuan yang menjadi mereka antara yang paling berpengetahuan. Dalam bidang tu dia punya pengetahuan. Sebab tu apabila menulis bab 3, kita kena tulis kriteria pakar. Kriteria pakar atau kriteria panel pakar. Apa dia? Dia mestilah mungkin
bachelor atau master atau PhD yang kita pilih. So kita kata bachelor dalam bidang apa, dan kemudian ia mempunyai yang kedua pengalaman berapa tahun. Yang ketiga adalah itu kita kena tuliskan kita punya kriteria sendiri, bukan orang lain. Nanti kalau kita cari yang susah, kita juga susah. Jadi kita ringankan sedikit pakar tu. Biasanya kalau bidang teknikal 5 tahun, engineering apa semua tu 5 tahun. Tapi kalau guru 10 tahun. Ya, lebih baik. Itu tak, ni pengetahuannya. Pesan jawatan tu mungkin skills dia. Ya, 10 tahun. Jadi yang mempunyai pengetahuan dalam bidang masing-masing, mereka juga memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menentukan bila dan bagaimana pengetahuan tersebut harus digunakan. So dalam interview juga sama, dalam PRDM juga sama. Kalau kita mengambil 20 orang Fuzzy Delpa method, maka kita gunakan kriteria yang sama untuk interview. Right? Dan kemudian mengapa panel pakar? Apa pasal yang kita nak pakai expert ni? Tak pasal-pasal. Orang lain semua pakai survey, senang, 100, 300. Kalau PhD 360 atau 400 atau 1000 survey. Lepas tu dah nilai survey, lepas tu tulis. Tapi kita menggunakan fasa satu tadi survey 100 lebih, kita guna panel pakar pula. Mengapa kita guna panel pakar? Kerana pakar mengetahui cara untuk menganalisis sesuatu situasi, menentukan idea. Sebab itu 10 tahun cikgu tu baru boleh digunakan sebagai pakar. Mempunyai potensi serta bagaimana mengubah idea, menarik menjadi sesuatu yang luar biasa. That's most important. Maknanya dia ada idea untuk inovatif, inovasi dan sebagainya. Mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menghasilkan perspektif yang unik serta meneroka strategi inovatif. That's why 3 panel pakar tadi yang kita interview itu pakar betul dalam bidang edu, entrepreneur, kepimpinan education for private. Okay, itu pakar Ustazah dengan Ustazah Nurzita, ya kita perlu pilih memang betul orang yang ahli agama dalam bidang balu ni tadi. 3 orang. Lepas tu yang lain tu mungkin dah 10 tahun tu tak apalah. Dia tidak, makna pakai yang 3 atau 5 tu yang kita interview tu mempunyai pengetahuan yang mendalam. Okay. Kalau kriteria pakar untuk kita yang sepakat pada pakai akademik di IPT, ada 10 tahun tu pakar ya kerja dia dalam bidang akademik, dalam abang aja 10 tahun. Kalau dia pernah jadi cikgu 5 tahun. Kalau kita kata IPT, kalau tak boleh ke IPT, dia punya education. Okey. Kat universiti, kita ambil yang 10 tahun atau kita ambil yang ada 2 you boleh buat sendiri. Katakan dalam you punya kriteria, kalau guru biasa kelulusan tu dengan pengalaman 10 tahun. Kalau mengajar pensyarah boleh. That's for your own purpose lah. Tak adalah menyusahkan you punya kajian. Kalau orang tanya apa you ambil pensyarah lain ni lain, itu termasuk dalam kriteria saya. Bila cakap tentang guru pakar ni should become from academic world. No, not really. No, that's right. In my case, pakar come from industri yang memang dah buka sekolah. Yeah, right. Tengok sini ada 2 jenis pakar kan? Nanti bilangan pakar dulu. Bilangan pakar adalah lebih daripada 10 orang kalau boleh. Lebih daripada 10, lebih baiklah kita PhD banyak sikit. Dan keseragaman yang tinggi dalam kalangan pakar. So kejap lagi saya terangkan apa dia keseragaman. Jadi mereka mencadangkan, pengarang tu mencadangkan bahawa pelaksanaan kaedah Delphi atau Fuzzy Delphi yang terlibat 10 hingga 50 orang. Tetapi lebih baik 10, 11 hingga 25. Ya, itu cadangan saja. Okey. Dan ada 2 tadi saya sebutkan, satu homogeneous dan yang kedua heterogeneous pakar. Kalau pakar heterogeneous ialah dari pelbagai bidang. Contohnya guru plus IT. You punya tadi heterogeneous. Maknanya you ambil daripada pengalaman pensyarah akademik plus industri. So heterogeneous. Maknanya kepelbagaian, bukan daripada satu bidang. Persampalan itu boleh memberikan you punya maklumat yang lebih baik lah.
Okay. Kalau homogeneous, ni kalau kita ambil cikgu. Kita ambil cikgu tapi cikgu pakar tu mesti 10 tahun. Dalam persampalan homogeneous, semua item dalam sampel dipilih kerana mereka mempunyai ciri yang serupa. Bukan semua item, sorry. Semua sampel itu dipilih ciri yang serupa atau hampir sama. Sebagai contoh, individu dalam sampel homogen mungkin berkongsi umur, lokasi atau pekerjaan. Kalau guru 10 tahun. Kalau lokasi, kata nak ambil lokasi saja. Kalau umur saja gitu ya. Okey. Ini contoh list of expert. Kita kena tulis dalam chapter 3 kita apakah kriteria pakar kita. Misalnya tak tahu nama. Jangan, itu pernah dulu beberapa universiti dan juga fakulti masukkan nama orang kat dalam thesis dia. Lepas tu saya kata mana boleh itu etika dalam tak boleh masuk nama. Ialah konon-konon mufti Selangor, mufti Perak, mufti. Kita tak perlukan nama mufti tu. Tulis saja pekerjaannya sebagai mufti Selangor. Tu berapa lama dah menjadi mufti misalnya. So kalau dalam contoh ni associate professor, dia punya pengalaman. Kita ada kat sini ada 10 list of panel. Kita tak tulis nama dia. Kita tulis dia Profesor Madya Dr. Azizah. Kita tak tulis tapi dia adalah Profesor Madya. Jadi dalam bidang apa ekspertis dia? Pengajian pendidikan Islam. Berapa tahun? Lebih pada 10 tahun. Macam tu ya. Misalnya Anip bin Ustaz Anip bin apa, kita tak tulis nama dia tapi pencarakanan sebuah universiti tempatan, contohnya dia punya eksposisi kepakaran dia apa dan dapat apa tahun dan 10 tahun, more than 10 years. Untuk mendapatkan yang ni, yang kita sesuai untuk hidup tu, selepas dapat elemen ke ataupun kita nak dapatkan elemen dulu baru pakar. Sediakan elemen dulu. Baru lupa pakar ni. Tapi pilih 3 pakar dulu untuk interview. Lepas tu 15 pakar untuk FBM. Jadi pakar 3 orang tadi untuk diinterview untuk mendapatkan kesan kandungan. Lepas tu baru kita buat FBM. Senang je sebenarnya kalau tahulah. Boleh 3 tahun start dia siap. Okay? Kalau FRGS pun 2 tahun dia siap dah. Okey. Teknik kumpulan nominal. Dia satu kita pilih katakan nominal group teknik. Apa dia nominal group teknik ini adalah kaedah bersusun dalam percambahan fikiran, brainstorming. Kalau you nak buat penilaian dalam NGT, saya tak galakkan. NGT tu nominal group teknik, iaitu kelompok yang kita bincang dan kita cari, brainstorming. Okay. Banyak pelajar buat NGT dalam penilaian. Saya tak berapa menggalakkan lah. Kerana NGT ini untuk brainstorming. Idea baru, idea future. Okay. Kemudian teknik kumpulan nominal, lepas tu ini contoh dia, nanti ada dalam slide, cuba cari. Dan aplikasi dia adalah untuk perancangan strategik, penyelesaian masalah dan penilaian keperluan need assessment. Pada peringkat awal boleh kita undi siapa yang elemen tadi diundi, mana yang setuju undian biasa saja. Itu apa dipanggil tadi NGT. Okay, kalau orang tanya NGT jangan buat untuk fasa 3. NGT untuk fasa 2, iaitu sebelum fuzzy delphi method. Alright, finish. So sekarang kita pergi delphi ni, dia tinggal 5 minit. Maksudnya NGT tu kita dah gunakan sekali dengan SDM. Kalau SDM satu-satu Boleh? Tak payah NGT pun boleh. Tapi kenapa kau kata tak sesuai untuk penilaian NGT? Tak sesuai kerana dia brainstorming. Brainstorming saja. Idea baru. Pada saya lebih baik sebab dia tidak ada pengiraan yang lebih baik interview daripada NGT. NGT is a group of people that you can dapatkan markah begitu je lah.
Tapi tak berapa sesuai lah. Tapi kalau dah terpaksa buat. Saya tidak menggalakkan. Sebenarnya boleh NGT plus FDM boleh. NGT tu dapatkan brainstorming idea-idea baru, lepas tu undi idea mana yang terbaik, lepas tu kita masukkan dalam FDN dan FDN memberi markah statistical analysis. Okay, saya ada 2 Delphi method ni tapi tak sempat lah. Kalau dapat FDN tu, kita sesuai kesemuka ataupun kita boleh bagi soalan, bagi kertas tanpa kesemuka lah, boleh? Boleh? Aku tak jumpa seseorang ngopi kan, so dia tanda depan mata kita. Nanti dia tanda bagus lah. Kan dia sampai 7 kan bagus 7, 6, 7. Tak sampai hati aku tengok muka ustaz ni 6, 7, 6, 7. Tinggilah markah. Contohlah ustaz nak buau je. Boleh tak? Okey, sekarang Delphi method. Okey, Delphi method ni ada 2 sebenarnya. Tapi yang ini yang lama dipakai. Ini traditional. Satu traditional, satu fuzzy Delphi method. Jangan silap traditional is classical method of Delphi. Lama punya cara. Itu yang interview sampai lama. Ada student saya buat untuk business form 6, new future business form 6. Dia buat syllabus baru. Dan dia guna traditional method. Ya Allah, dia kata nak buat interview dengan entahlah industri mana, datuk mana. Dia kata 2 bulan, 3 bulan. Lamalah thesis dia baru siap. Itu traditional Delphi method. Okey, saya tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan traditional Delphi method ini. Ia digunakan untuk membuat strategic decision. Sebab itu NGT tak boleh. NGT kena peringkat awal baru masuk Delphi ni tadi. Tapi Delphi ini hak lama punya. Orang lama macam saya ni pakai Delphi lama, dipanggil traditional Delphi atau traditional atau klasikal. Itu ada explanation dia. Dan kemudian Delphi method ni sebenarnya diambil daripada Oracle of Delphi ni, orang barat ni lah. Tapi kita ambil sebab mereka dah gunakan untuk menyerang Muslim menggunakan teknik ini. Okay, then this is saya rasa tak sempat untuk kaedah ni, kaedah lama tradisional dan ada kelemahan dia. Kita cari terus kelemahan dia. Analisis dia pun lain dengan fuzzy Delphi method. Okey, dia guna IQR. Yang ujung sekali tu kan IQR. Interpretal perbezaan antara itulah numbering. Tapi apa kelemahan dia untuk yang lama? Terdapat kekurangan garis pandan metodologi yang jelas bagi fuzzy Delphi, bukan fuzzy Delphi. Sorry, untuk Delphi method saja. Traditional Delphi method. Komitmen berterusan diperlukan. Jadi masa lama, tiada bukti kebolehan percayaan macam tadi kita buat validity kesahan tadi, siapa tanya tadi ya. Itu kesahan. Itu Delphi lama, tak ada. Itu kelemahan dia, maka digantikan dengan fuzzy Delphi method. Fuzzy, perkataan fuzzy itu ditambah kerana fuzzy ini boleh melihat kelebihan dia ialah ada method dia yang betul menggunakan Excel, dan kemudian fuzzy Delphi method itu menerangkan dia punya pengiraan dia yang lebih jelas. Ni kena belajar kan, kena ada orang datang. Tapi yang rajin buat tu Dr. Rizal Jamil yang buat detail sebab dia mengeluarkan instrumen dia. Tu baru instrumen fuzzy tu siapa nama tadi? Ya? Udah tu baru ada instrumen. Dalam fuzzy tu memang ada instrumen, tapi kalau awal-awal bukan instrumen dia. Tapi itu pun dipanggil soal selidik fuzzy Delphi method. Dia kena ada tambah perkataan. Takut orang silap. Nanti examiner kan, dia yang tak berapa tahu DDR tu dia tanya, kenapa fuzzy ni you punya soal selidik macam ni? Soal selidik you tak, yang tu tanya kesahan kandungan reliability dan semuanya. Padahal kita dah pakai pakar dan pakar tu sudah cukup dalam untuk what we call it, kesahan. Sebab tu saya tambahkan interview for the samuka. Kalau tidak nanti ialah orang banyak
Tanya yang tak tahu tu bertanya kan. Kita terangkan kita ni student. Macam tu ya. Okay, what is fuzzy delta method? Ialah fuzzy delta method adalah versi yang diubah sesuai. Yang baru di peringkat teknik klasik delta yang dulu. Jadi penambahan ini dilakukan bagi membetulkan kelemahan fuzzy tradisional yang sering membawa kepada tahap konvergensi yang rendah. Ya, jadi banyak elemen-elemen tu terkeluar dalam memperoleh hasil. So tak berapa baguslah. Therefore mereka create new one dipanggil fuzzy delta method. So this is a process. I think kalau ada kursus pergilah kursus bagaimana membuat fuzzy. Okay, menjalankan fuzzy dan proses tu dia boleh mendapatkan agreement daripada pakar dan kemudian consensus value yang dipanggil value consensus pakar itu mesti 75% ke atas. Kalau yang tadi kita tak dapat, kalau fuzzy ni ada. Jadi syarat elemen kita diterima atau ditolak. Elemen yang kita buat pengasuhan kanak-kanak tu ada 25 elemen yang mana diterima. So kita pakai fuzzy delta method. Jadi dia diterima, ditolak. Kemudian dia mesti menggunakan konsensus pakar. Must be 75% above. Dia punya agreement daripada pakar. Sebab itu kalau 20 pakar bagus, 19, jangan 10 sikit sangat. Jadi dalam 21 kita ambil sehingga 25, kita tengok konsensus 75% bagi all the element yang kita dah keluarkan. Kandungan kita tadi itu sebanyak indikatornya, penunjuknya ada 25 elemen. Jadi 20 elemen itu kita undi. Pakar-pakar tadi undi. Dia tik yang 1 sampai 7. Setiap elemen ada 1 hingga 7. Nanti tunjukkan elemen yang kita habis. Yang kedua, deconstruct. Deconstruct tu 0.2 mesti kurang daripada 0.2. Maksudnya nilai deconstruct ini ialah nilai pilihan pakar. Kalau pakar dia daripada nombor 1 sampai 7. Kalau agreement dia kata 1, 2, itu memang elemen itu ditolak. Tidak dipersetujui oleh pakar. Tapi kalau 6 hingga 7 itu maknanya elemen dia punya perbezaan sangat kecil. 0.2. Saya dengan Solihin, saya bagi 6, Solihin bagi 2. Itu tidak diterima. Tapi kalau Solihin bagi 7, saya bagi 6, maknanya perbezaan agreement itu kecil. Itu 0.2 below. Faham ya? Kita tak buat. Yang buatnya Excel. Jadi kalau kita nak belajar sesi mengira lagi, Allah, 5 tahun, 10 tahun tak habis. Okey. Jadi yang pertama tadi 75% agreement above dan yang kedua below 0.2 dia punya perbezaan agreement dan yang ujung sekali defuzzification determining the position. Mana each item tu dia akan elemen mana yang paling bagus, yang paling diterima dalam pengasuhan kanak-kanak. Nombor 1 yang 25 tadi you tulis tu, maka yang diterima yang pertama iaitu penyusuan. Dalam penyusuan yang mana nombor 1? Penyusuan dia ada sub elemen, ada 5. Penyusuan yang mana yang dulu? Mungkin kedekatan pengasuh, kedua cara memberi dan sebagainya. So diberi markah, diberi yang mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai yang paling akhir sekali. Dan ada yang ditolak, katakan daripada 25, 2 elemen itu ditolak. Dalam pengasuhan kanak-kanak ada yang ditolak. Contohnya mungkin biarkan dia menangis misalnya, atau ditolak contoh ya. Okey, so ada 3 perkara agreement, yang kedua deconstruct, yang ketiga defuzzification. Saya tunjukkan ini dia punya skala, dia memilih dalam kenapa, apa yang dipilih, dia punya dalam kolom-kolom itu ada 7 ya, tapi satu lagi dia punya tu ada tak saya kirim? Tak ada kat ni lah. Apa instrumen itu saya bertunjukkan instrumen, nanti anda nak belajar senang je. Sekejap ya, ada instrumen dia. Instrumen ni daripada Excel dan yang paling pakar dalam instrumen ialah Dr. Rizwan Jamil. Sila cari buku dia yang mana dia menunjukkan bagaimana kita memasukkan
ada 25 pakar. Ini tepi ni pakar 1, 2 sampai 25 dan ini jawapan. Ni kawasan jawapan yang diberikan kepada pakar. Kan kita dah mungkin kita bagi dalam bentuk kertas atau kita dah bagi dalam bentuk pengundian. Dan kita akan masukkan data-data ini dalam elemen-elemen. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sudi mendengar dengan sabar dan terima kasih undangan daripada UIS. Kalau saya pergi meeting dekat JAIS dengan MAIS tu, saya sebut UIS saja. Saya kata buatlah Universiti JAIS bukan Universiti UIS. Okey, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar dan mohon maaf atas segala kelemahan. Assalamualaikum.